sampai di Taichung tu, perasaan aku yang adalah agak teruja lah. Sebab tu first time aku pergi ke luar negara yang jauh. Yang paling jauh pernah aku pergi pun Singapura sebelum tu. So ni adalah pengalaman yang agak baru lah, pergi ke China. Sebenarnya tak fikir apa-apa, sebenarnya happy dah ada kat China. So memang time tu turun memang tak ingat terlalu mana. So happy lah sebab pergi China first time kan. And of course, ladies and gentlemen, let us welcome the representatives from the region of Malaysia. Malaysia dan makanan memang tidak dapat dipisahkan. Tetapi makanan yang terbaik adalah chicken dinner yang akan dimenangi daripada pasukan lain. Tuan-tuan dan puan-puan, memperkenalkan 5 pasukan daripada Malaysia. Orang sebagai caster Malaysia memang mengharapkan dan memang aku sangat yakin pun yang pasukan Malaysia akan perform dengan sangat baik. Sebab walaupun kita tak adalah kuat sangat dekat game PC, tapi game mobile masa tu kita memang tapau habis. Aku memang betul-betul ingat Team Secret dengan Team VIP Squad tu akan dapat top 3 aku rasa. VIP Squad! Masa kita orang pergi ke Taichung tu, memang Kuza memang dah expect lah, memang dah tahu lah tim Thailand dengan tim Indo ni memang kuat. So, masa pergi sana tu, memang berdoa je lah supaya memang tak kena makan dengan orang kan. Dia berada sangat-sangat dekat dengan enemy dekat sini, Yakuza. Masa nyawanya sangat-sangat baik, adakah dia tengah prone? Dia tengah kawal kat belakang batu ini. Ya, dia sedang bersembunyi. Ada Yakuza di sebalik batu rupanya. Satu permainan yang licik oleh Yakuza. Kerana Yakuza hanya satu-satunya daripada pasukan VIP yang masih tinggal. Ini merupakan satu berita yang kurang baik untuk peminat-peminat arena esports PUBG Malaysia. Kerana VIP dan juga Aerof sebenarnya tinggal tidak cukup player mereka. Jangan rentung Yakuza, jangan rentung. Tetapi nampaknya tak kena dekat situ. Dia masih berada kawasan baik. Nampaknya BAT tahu kawasan di mana Yakuza berada. Sekarang satu player dah kerana apa? Yakuza nampak dulu. Dapat semut yang cantik dekat sini. Tembakan daripada Yakuza mungkin akan kena dekat sini. Tapi Yakuza bagaimana? Terbakar. Ya, Yakuza menjadi kotak di saat ini dan menjadi pasukan ke-15. Tapi masa hari pertama tu, nampak sangat lah. Ternyata bila sampai kat sana memang memang tim Malaysia ke-55 itu memang aku tak tahu cakap macam ni, memang teruk lah. Gameplay Malaysia bagi aku time tu memang sangat pasif lah. Kalau boleh rumah kecil tu 4-4 duduk situ. Kalau time tu kalau boleh juga satu kereta 4 orang. Pada waktu ini kerana circle tidak menyebelahi mereka. Tembakan dikeluarkan sini, dia tak tahu Jinan kat sini. Satu sudah knock, dua strawberry Yakuza cuba larikan diri dekat sini. Bolehkah dia larikan diri? Jinan turun ke bawah, tembakan keluar dekat situ. Kereta itu hampir meletup. Tidak, Yakuza akan sempat larikan diri. Tapi High Call dan kawan-kawannya lagi seorang ditinggalkan di sini. So time tu memang Malaysia time tu ketinggalan lah. Sebab Thailand dengan Indonesia memang dah ke depan sangat lah. Ternyata lah masa tu Malaysia 14, 15, 16, 17. Kalau jumpa Thailand dengan Indonesia memang tak nak pick lah time tu. Kiranya tak nak hulur kepala lah. Kalau hulur kepala memang headshot terus lah. Memang headshot terus. Memang orang kata hacker lah time tu. Aku memang bergaduh dengan dia selalu sebab ada 2 GL. Aku GL, dia pun GL. Okay, sejak yang minggu pertama tu dah habis Liga tu. Time tu lah orang kata bermulanya jumper. Sebab time tu bukan saya yang jadi in-game leader. Dan disebabkan selepas minggu pertama tu saya memang tak keluar, apalah orang kata tak keluar hotel time tu. Memang duduk dalam bilik tengok balik gameplay yang sebelum ni, yang tournament tu. Macam mana dia orang buat, macam mana dia orang berperang sesama pasukan, third party ke, kita nak 4 lawan 4 ke. So dari situlah saya start kaji lepas minggu pertama tu. Jumper terus silap, Yakuza pergi ke hadapan. Mereka mungkin akan jumpa di Tui sebentar je lagi. Onit saya yang tinggal nampaknya di situ. Untuk tim victim, mereka berjaya untuk selamatkan cara Aiko tembak. Tinggal 2 saja. Di Tui, tolong dimusnahkan. Yakuza pergi ke hadapan dekat sini. VIP 3 lawan
satu dekat sini. Haikal cari Yakuza di satu kali. Ditui dekat sini. Bolehkah mereka tabrak dia? Haikal sedikit rendah. Ditui masuk balik ke dalam smoke sekarang ini. Haikal mencari. Dimakan jumper. Tembakan keluar dekat sini. Ditui. Di situ. Ditui hampir mati. Dan dia percaya. VIP Chicken Dinner. Itu dia akhirnya. Game yang pertama. Pasukan VIP akhirnya menang dan semua pasukan Malaysia telah berjaya mendapatkan chicken dinner. Kita orang berjanggut jugalah nak tunggu pasukan Malaysia ni dapat satu chicken dinner pun. Tapi akhirnya 5 tim juga dapat lah. And untuk pasukan VIP squad masa tu last minute jugalah diorang dapat masuk dalam Jakarta punya Grand Finals tu. You're going to Jakarta, Indonesia to join the PUBG Mobile Club Open Southeast Asia League 2019 final on June 22nd and 23rd. Tapi okey lah sebab asalnya aku ingat tak ada pasukan Malaysia langsung akan masuk dalam Grand Finals tu. Tapi ada dapat 3 okey lah. First, Team Secret VIP Squad. Okay, perasaan main Grand Final dekat Jakarta adalah benda paling happy disebabkan main dalam kontena Ya, saya main dalam Grand Final tu dalam kontena. So, tu adalah orang kata big news lah untuk benda baru lah untuk saya. So sangat happy lah main dalam tu. Dan sambil tu takut-takut jugalah sebab kan main dekat negara orang. Dan penonton dia orang semua agak ramai lah. So bila dekat Jakarta tu memang aku suruh 100% Din yang control game lah. Itu je lah perubahan untuk team VIP. Sebab tu masa tu memang nampak team VIP perform sikit lah daripada kat Taichung. VIP ada 4 orang. Lawan dengan 2. Lawan dengan 2. VIP squad. Sini dia pergi depan kasih tapi dia dijatuhkan. Sini dijatuhkan dengan 2. Pada Keling. Gomeji. Dia mencacing. Dia bakal keluar dengan VIP dekat situ. Tak kena. Bolehkah dia ditangkap dekat situ? Alamak, Haikal ditembak dekat situ. Mereka tahu Gomeji di sini. Tapi mereka ada bantu-bantu dekat situ. Benvi dijatuhkan waktu itu. Oh, ini dah VIP walaupun pun 3 lawan 3 sebenarnya. VIP squad lawan 2 daripada RG dan 1 daripada RQ Atina. Oh, tembakan masih lagi keluar tapi kita tahu siapa yang ditembak dekat sini. Yakuza satu-satunya orang dekat belakang waktu ini. Dia akan cuba dekat sini ternampak first aid yang digunakan oleh D2A. Sempat. Dia masih lagi ada 2 untuk digunakan. Ya, pasukan VIP hanya perlu berlawan dengan pasukan RG pada waktu ini. D2A tidak akan berbuat apa-apa. Dia akan bermain medikit pada waktu ini. VIP game pertama Sandhawk. Adakah mereka yang akan dapatkan chicken dinner ataupun dorong gaming? Tembakan keluar dari D2A. Yakuza. Belum lagi mati. D2A. Yakuza! Masih hidup! Yakuza sekarang dia masih lagi hidup. Dia boleh dapat set. Tak dapat. Dia ditembak dekat situ. Tapi sekarang mereka nampak dekat sini. Haikal sebenarnya masih lagi HP sangat-sangat tinggi. Belum melawan dengan AWG yang diantar di hadapan di sini. Ya, top 2 sekarang untuk pasukan VIP. Tapi mereka berlawan dengan pasukan energi 2 lawan 2 sebenarnya. Ya, masih dalam gol dekat situ. Satu lagi dekat situ. Dapat! Kita dapat! Itu dia VIP! Yakuza! Winner! Chicken dinner game kita yang pertama! First time. The first thing is aku rasa happy sebab dia used to be aku punya one of kata idola lah pada dalam PUBG kan since aku start. PUBG Mobile Star Challenge, dia email kita orang bagi tahu yang kita orang dapat slot tu. Aku lupa dapat slot tu sebab apa lah. Aku jujur juga lupa memang aku dapat slot tu sebab apa. And then masa tu kita orang pun macam nak PM tak jumper ni balik kan, sebab dia dah bagi tahu yang dia nak keluar kan, dia dah bagi tahu yang dia dah tak nak main. So masa tu kita orang pun dah tak main dengan dia.